Akak ni kenapa? Terpusing-pusing. Akak rasa macam tak kena lah. Macam something yang aku tak buat lagi. Tapi tak tahu apa dia. Akak dah bayar bil ataupun bagi duit dekat mama dengan abah? Dah bayar. Dah bagi pun. Akak dah bayar zakat? Zakat. Tapi bulan ni akak nak pakai banyak duit. Takut tak cukup. Banyak benda kena settlekan. Zakat bukan banyak pun. 2.5% je. Baik akak bayar sekarang. Benda online bila-bila masa je boleh buat. Inilah, akak buat sekarang lah. Mana tahu lepas akak bayar, lagi banyak rezeki akak. Inilah, akak buat sekarang supaya akak dapat tidur dengan tenang.